Muhammad Karls Daniel merupakan anak bongsu kepada Puan Faizawati binti Abdul Latif dan Encik Muhammad Taufik bin Awang. Anak kalian Hospital Selayang ini mendapat pendidikan awal di Basti At-Tauhid sebelum meneruskan pembelajaran di SK Selayang Utama. Bercita-cita menjadi seorang angkasawan, maka masa lapangnya sentiasa diisi dengan membaca buku. Muhammad Karls Daniel merupakan seorang anak yang tabah dan cekal, terutama apabila ayahnya telah dijemput ilahi di saat dia memerlukan kasih sayang seorang ayah. Tiada figura ayah di sisi, hanya abang dan ibunya sahaja menjadikan beliau seorang yang berjiwa kental. Walaupun ketiadaan bapanya yang telah pulang ke rahmatullah, beliau tetap gigih berusaha untuk cemerlang dalam pelajaran. Berbekalkan semangat ibunya, Muhammad Karls Daniel tidak pernah jemu untuk belajar dan mempamerkan sikap dedikasi dalam setiap tanggungjawab yang digalasnya. Memegang jawatan sebagai ketua murid, beliau menunjukkan ketokohan dalam kepimpinan untuk menerajui pasukan pengawas sekolah. Beliau juga menjawat jawatan sebagai naib pengerusi Badan Beruniform Pengakap, ahli jawatan kuasa Persatuan Agama Islam dan ahli jawatan kuasa Permainan Memanah. Anak yang mesra dipanggil Bibu atau adik ini bukan sahaja bersikap baik hati, penyayang, ceria, malah sangat disenangi oleh rakan-rakan dan juga guru. Anak soleh ini turut berazam untuk terus berbakti kepada ibunya sehingga ke akhir hayatnya. Beliau memegang prinsip 6 murabbathah, iaitu keazaman diri, muhasabah diri, mendidik diri, menjaga diri, bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Sikapnya yang sentiasa merendah diri dan menghormati guru serta kaki tangan sekolah menjadikan beliau Abang Long kesayangan semua. Beliau juga telah dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah bersempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat sekolah serta penerima anugerah Hal Ehwal Murid, iaitu amalan terpuji tertinggi di sekolah. Berbicara tentang pencapaiannya, adik Muhammad Karls Daniel sentiasa cemerlang dalam akademik. Beliau bersama pasukan pengakap sekolah telah mengharumkan nama negeri Selangor apabila mendapat naib Johan dalam pertandingan kawat kaki Persatuan Badan Beruniform peringkat kebangsaan. Selain itu, dalam pertandingan bahas ala Parlimen Bahasa Melayu, adik Muhammad Karls Daniel telah dinobatkan sebagai pembahas terbaik daerah Gombak. Kepimpinan dan sasiah yang terpuji menjadi faktor utama beliau dinobatkan sebagai tokoh Hal Ehwal Murid bagi tahun 2025. Dipersilakan Muhammad Karls Daniel bin Muhammad Taufik.